Saya ingat nak beli barang baby sikit lah. Nak duit? RM5 beli barang baby cukup tak? Umpan awak RM5 cukup tak? Okey lah. Nak cari apa yang? Sekejap tunggu mama beli barang. Awak tahu ke nak ambil mana yang satu? Saya tak tahu. Checklist keperluan ibu dan bayi. Ambil list tu. Macam mana nak RM5 saya ada list tu? Umpun-umpun awak je dah berapa kan? Untuk siapa? Untuk baby kita juga kan? Yang ni buah apa ya? Ini untuk demo, breast pump. Oh demo. Ini buah apa tadi? Ada measuring card dia. Macam mana aku? Yang tahu je tahu. Bangkong tak tahu tanya kak. Bangkong kat mana kak? Kalau kita nak buka pergi tanda senang. Ustaz sini ada jual sup bunjut ni. Ni untuk tungku baby pandai. Bukan letak dalam masakan. Ini lah tungku. Itu tradisional. Ni modern punya. Itu tungku macam hammer. Macam mana nak uruskan uri nanti? Ni ambil ni set pengurusan uri. Oh ada ke hospital kit ni? Oh, keperluan untuk bawa pergi hospital Ada dua. Baby satu saya satu. Awak nak buat apa? Yang. Ya. Oh sini. Kat bawah dah. Kita nak atas pula Sini tak apa. Sebab nanti yang bawa saya juga. Awak ni nak warna pink pula. Cantik awak cantik. Tapi awak dah tahu ke? Laki perempuan. Saya nak try dia punya bantal ni. Sesuai tak? Saya ingat kita kena ada yang belakang tu. Awak pilih lah. Awak yang kena buat baby nanti kan? Baby sebenarnya makan bubur je. Gulai kari ayam ni semua bukan baby. Saya baru tahu ni makanan baby ada macam-macam. Ayam percik ada. Waffle pun ada tau. Tadi saya jumpa juga kat dalam ni. Ada donat lah, chicken ball, macam-macam nugget pun ada.